Baru-baru ni ada pelancong asing Indonesia, mungkinlah, telah mendatang melancong Malaysia, dan you are welcome. Yang sebenarnya you are welcome. Okay? Kamu boleh datang. Kamu boleh berjalan, boleh melawat ke mana-mana sahaja. Tapi apa yang dikesahkan, mereka menari-nari di bangunan KLCC. Ya. Bukan tidak dibolehkan, boleh. Tetapi harus ada kebenaran daripada pihak yang berwajib, pihak pengurusan KLCC dan pihak yang menjaga keamanan. Harus ada kebenaran. Bukan hanya di KLCC, begitu juga macam di Tugu Negara, di Parlimen, di Putrajaya, di mana kawasan-kawasan tempat-tempat menjadi tumpuan ramai. Tak boleh. Dan ini kita sebagai pelancong, kita harus menghormati sistem-sistem yang ada di negara orang. Hanya satu tempat saja kalau kamu nak berhibur, nak menari di depan khalayak ramai di Bukit Bintang. Telah dibuat khusus untuk berhibur. Bagi pemuzik-pemuzik jalanan, baskers, kamu nak berhibur tu menari, berjoget ataupun buat pengembaraan tu dibenarkan, itu tak ada masalah. Itu telah dikhususkan tempat itu. Tapi tempat-tempat yang sedemikian menjadi satu kesalahan. Dan saya masih ingat ada sekumpulan pelancong-pelancong daripada Indonesia, mak-mak, iaitu menari-nari di depan Sleeping Buddha. Sleeping Buddha ke Sitting Buddha di Thailand adalah sesuatu yang amat dikesalkan. Kan? Seandainya pihak berkuasa Thailand, mereka boleh mempenjarakan seorang yang menghina kedudukan agama mereka. Ini harus kita faham. Sebab apa? Setiap negara itu mempunyai sistem perundangan yang berbeza-beza. Yang tidak sama seperti di negara anda. Tapi di Malaysia harus ada kebenaran. Kecuali di Bukit Bintang, kamu boleh berhibur, menari ramai-ramai, kan? Itu memang tempat khusus untuk pelancong-pelancong menghiburkan hati secara jalanan, kan? Untuk menari, untuk membuat pengembaraan, berkumpulan dibolehkan. Tapi di tempat-tempat yang seperti itu, maaf, tidak dibenarkan. Sebab apa? Kami rakyat Malaysia pun tak buat benda-benda seperti itu. Sebab apa? Kami menghormati undang-undang kami. But you all welcome to Malaysia. Kedatangan anda kami alu-alukan. Kami akan layan dan sambut dengan baik kehadiran anda semua. Tapi patuhilah undang-undang negara kami. Wassalamualaikum.